Testing 1 2 3. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada kawan-kawan yang join live saya. Ini adalah kebun dapur saya. Minta maaf kawan-kawan yang live ikut saya ni, saya tak dapat baca komen sebab saya sedang petik cili ni. Ini adalah cili padi yang saya tanam, ada 10 pokok menggunakan kaedah fertigasi untuk kebun dapur. Saiz cili ni pun boleh saya katakan besar-besar jugalah. Ada yang kecil, ada yang besar. Itulah standard kebun dapur lah, bukan standard komersial. Untuk pembajaan pokok cili ni pun kadang-kadang tak ikut SOP. Baja tak menentu, kadang-kadang sehari sekali saja baja AB. Terima kasih yang live ikut saya. Saya sebenarnya jarang live, sebulan mungkin sekali. Kawan-kawan yang ada follow saya, terima kasih. Sekarang ni pukul 7.05 pagi. Sebelum masuk office, saya kutip hasil dulu. Saya akan masuk office pukul 8. Ada masa kurang 1 jam lagi untuk saya petik cili ni. Saiz cili dia besar juga. Tengok. Ada yang kecil, ada yang besar. Ini memang grade A lah. Pokok cili ni sekali tuai mungkin dalam 400 gram. Bergantung kepada kesuburan pokok jugalah. Kalau banyak saiz yang kecil-kecil memang beratnya kurang lah. Kalau beratnya lebih daripada biasa, memang kena saiz yang lebih besar lah. Pokok-pokok ni lain pokok, lain kesuburannya. Ada yang subur, ada yang kurang subur, ada yang sihat betul, ada yang ada penyakit. Beginilah keadaannya kebun dapur. Di tempat saya ni harga cili padi ni, ini variety Sakata 508. Harga kat sini ni dalam 30 lebih lah. Memang harga cili di kawasan saya ni dia tak menentu, cepat sangat naik. Macam sebelum ni mula-mula tanam, saya tengok harga dalam RM25. Naik ke 29. Lepas tu naik ke 30 lebih. 35 kot kalau tak silap. Walaupun memetik cili ni ada 10 pokok saja, boleh tahan jugalah, penat je. Boleh mandi peluh lah. Boleh saya katakan, boleh jadi aktiviti pagi juga ni. Tak payah nak berjogging, tak payah nak brisk walk. Memang inilah. Saya nak ucap terima kasih lah kepada kawan-kawan yang join live saya. Minta maaf saya tak dapat baca komen. Setengah speed untuk petik cili ni. Sebab saya akan masuk office pukul 8. Pokok cili ni memang kena kutip hasil 3 hari ke 4 hari sekali lah. Saya tak tahulah sebab ini pun skala kebun dapur. Suka-suka begitu saja. Kalau betul-betul nak buat secara komersial, tak boleh lah, memang kena full time. Untuk skala hobi boleh lah. Bagi kawan-kawan yang baru join, saya sekarang berada di Kota Samarahan. Nakis Back Garden dah pindah ke Samarahan bulan 1 lepas. Untuk pokok cili ni ada 3 pokok. Baru setakat ni hasil dia. Taklah banyak, tapi saiz cilinya boleh tahan juga kawan-kawan. Ada yang kecil, ada yang besar, standard lah. Dah, yang ni dah kutip. Yang ni lagi banyak ni. Walaupun tak nampak di kamera sangat, memang boleh tahan juga. Ya, sebelum masuk kerja memang begitulah. Sebab saya masuk pukul 8, 8.30. Jadi sekarang pukul 7, ada chance lagi lah. Lepas subuh, hantar anak pergi sekolah, lepas tu balik rumah, petik cili lah.
Kalau tak petik cili, tengok-tengoklah apa yang ada di sekitar ni boleh petik. Boleh petik sayur-sayuran lah. Sebab sekarang ni saya baru start buat kebun dapur ni bulan 1. Setakat ni cili lah yang saya fokus betul. Sebelum ni saya tanam golden melon. Ada juga hasil tapi tak banyak. Permulaan memang begitulah, ada silap. Kebun dapur biasalah. Belajar daripada kesilapan, bukannya ada belajar secara formal. Rujuk pun rujuk video daripada platform merah, YT, FB lah. Cuma sekarang ni saya tak berani nak tanam banyak sangat pokok-pokok ni sebab sebelum dapat lagi tune, mana nak cari pemborong untuk hantar ni ke pasar lah. Boleh juga sebenarnya jual sendiri tapi susah lah sebab saya kerja pukul 8, pukul 5. Memang terpaksa jual dengan orang tengah jugalah. Memetik cili ni pun ada teknik sebenarnya. Sekarang ni saya masih terkapai-kapai lagi mencari tune. Sebab itulah baru kali pertama bertanam pokok sebanyak ni. 10 pokok. Ini yang vertigasi kawan-kawan. Belum lagi yang saya tanam di belakang rumah. Saya terus tanam ke tanah. Orang boleh petik ni sebelah jari. Sebelah tangan. Saya petik 2 belah tangan. Lagi senang. Sebab kalau saya petik sebelah tangan, boleh rosak pokok. Patah. Masa petik beginilah kita boleh nampak pokok kita ada penyakit atau tak. Tengok ni. Macam ada serangan kulat. Sambil-sambil kita petik, kita kena cek jugalah pokok kita. Untuk masalah penyakit ni, memang dah start nampak lah. Buah cili walaupun tak diserang oleh lalat buah, tapi diserang oleh kulat lah. Buah rosak. Jadi tak boleh jual lah. Ataupun tak boleh makan. Buat masa sekarang ni ada juga saya hantar pergi kampung. Jual di kedai-kedai runcit. Dan ada juga saya guna untuk makan sendirilah. Untuk buat sambal. Tapi itulah bila buat sambal terlampau banyak. Tak boleh juga. Ada juga kawan-kawan demand nak beli. Tapi itulah. Belum sedia lagi nak berjual, nak buat produk. Ini lebih kepada belajar dululah. Petik cili ni macam ni kawan-kawan. Tengok ah. Saya tunjuk. Okay, contohnya begini kan. Cili ni. Jangan kita potong guna gunting. Tak boleh. Kalau kita potong guna gunting, dia akan meninggalkan tangkai. Tangkai ni akan menyebabkan pokok tak subur. Jadi, tengok dia punya dahan utama ni. Dahan utama begini kan. Ini utama. Ini dahan utama. Ini dahan utama. Kita lawan begini saja. Tanggal. Sebab kalau kita salah patah, memang pokok rosak. Pokok ni memang ada masalah ni. Tengok. Kuning. Ini antara mungkin masalah kulat. Saiz dia kira bagi saya okey jugalah. Nak kata kecil tak kecil. Kata besar sangat pun tak besar. Kalau sepokok ni kita tanam di rumah pun dah okey sebenarnya. Tapi itulah. Saya ni mungkin tamak kot. Tak pernah puas dengan satu. Tanam 10. Dia tanam 10 tak mampu pula nak handle, nak petik. Jadi itulah kadang-kadang minta tolong orang rumah. Sepokok begini pun satu kali petik boleh dapat segenggam lah. Kalau yang merah, yang masih merah coklat begini, kena petik juga. Kalau tak esok memang merah ni. Sebab kita petik
4 kali, 3 hari ataupun 4 hari sekali. Jadi memang kena petik juga. Cuma masalah sekarang pokok cili ni dia bercampur dengan pokok cili lain. Contoh buah yang saya tanam pokok cili padi seperti ini. Tetapi bila disemai, tengok kawan-kawan. Ada pokok bukan cili padi. Tengok ni. Beza dia. Nampak tak beza buahnya? Saya pun sebenarnya tak tahu ni pokok cili apa sebenarnya. Tapi sekarang dah merah juga. Pokok ni dulu, pokoknya waktu masih kecil memang bentuknya sama saja. Pasal penyakit tu nanti saya belajar lagi lah kawan-kawan. Sebab itulah baru nak belajar menanam ni banyak juga ilmu yang kita tak tahu. Terima kasih kepada yang suggest, yang syorkan. Tapi setakat yang saya tahu, setakat ni memang ramai yang kutip cili ni, petik cili ni guna tangan begini sajalah. Tak nak tinggalkan tangkai. Sebab bila tangkai ni ada, pokok ni tak subur. Bunga susah nak keluar balik. Contoh ni lah yang terpatah. Terpatah dahan, pucuk. Jadi buahnya rosak lah. Buang. Buah yang rosak tu saya kumpul kat bawah. Nanti habis petik ni saya akan ambil semualah untuk buang di tempat lain. Kalau tempat kita ni kotor, banyak buah yang rosak. Satu masalahnya adalah lalat buah lah suka datang. Pokok yang saya petik sekarang ni, pokok yang ada penyakit. Saya rasa saya kena kuarantin lah. Sebab pokok ni agak berbahaya untuk pokok-pokok lain. Boleh saya katakan ada masalah kulat. Buahnya banyak yang tak jadi. Saya petik pokok ni, lepas tu saya akan alih ke tempat lain. Yang jauh daripada pokok-pokok sekeliling. Memang nampak lah, buahnya memang rosak. Sayang betul. Ini memang masalah kulat. Saya kena rawat dengan trichoderma. Kalau cili ada benar, kawan-kawan boleh cuba campuran neem oil, minyak semambu dan dicampur dengan cuka kayu. Dan campur sikitlah dengan sunlight sebagai perekat supaya bila kita spray di daun, masalah tu perekat tu membantu melekat di daun lah. Contoh seperti sekarang, kalau kita spray sekarang kan ada embun. Kalau kita spray semalam, kita tak letak perekat, bila ada embun, semburan tu akan hilang lah. Pentinglah perekat tu. Nisbah kalau saya akan letak 10 ml cuka kayu dan 10 ml neem oil dalam 2 liter air lah. Kalau kita bancuh sikit, boleh letak sikit lah dia campurannya. Tapi itulah kawan-kawan, kena test dulu satu pokok, jangan spray semua. Takut nanti kalau campuran tu tak betul, pokoknya habis semua kuning, kering. Berbahayalah. Kena test satu-satu dulu. Cuma sekarang ni masalah juga, selain pokok buah rosak, saya kena cari cara macam mana nak membungakan semula pokok ni. Sebab bila dah petik kan, tengok bila dah petik, buah dah habis, bunga-bunga baru seperti ni, ini bunga-bunga baru yang kita harapkan akan keluar. Kalau tak keluar, bermaksud habislah buah. Okey, kita pindah ke pokok lain.
Tak tahulah kalau pokok ni ada dalam 100 pokok, entah berapa jam nak petik. 10 pokok ni pun dah setengah jam, baru 20 minit, belum habis lagi. Seronok sebenarnya kebun dapur ni. Itulah, bila masa-masa terluang hujung minggu, ada benda yang dikerjakan lah. Lain orang, lain minat kawan-kawan. Kalau saya memang, mungkin dari azali memang tengok tanah, suka berkebun. Memang beginilah. Kawan-kawan yang komen, boleh tinggalkan komen, nanti saya baca balik. Sebab sekarang saya tak boleh fokus baca komen. Saya perlu kejar masa ni. Kepada kawan-kawan yang ikut live, tap-tap screen ya kawan-kawan. Follow saya. Banyak saya nak kongsi sebenarnya untuk kebun dapur ni. Kebun untuk kita sendiri, untuk makan-makan sendiri. Bukannya untuk jual sebenarnya, tapi itulah, bila terlampau banyak, bolehlah jual. Kalau kawan-kawan di office ada minta nak beli, jual lah. Racun serangga setakat ni saya pakai neem oil, cuka kayu. Dia banyak apa tu? Dia banyak brand, tapi best daripada bahan-bahannya memang cuka kayu, neem oil. Begitulah. Untuk pokok ni, pokok-pokok yang kita tanam ni, saya nak share. Kita kena buat jadual semburan. Kita tak boleh tengok bila pokok tu dah ada penyakit, baru kita sembur. Itu dah terlambat. Walaupun pokok tu ada penyakit, tak ada penyakit, semburlah. Sebagai kawalan. Kita mengawal pokok serangga perosak dan menghalau lah. Bukannya nak mematikan. Hasil pagi ni belum habis lagi, ada satu pokok lagi lah. Satu pokok ni lagi lah. Terima kasih kawan-kawan yang join live. Inilah rutin saya kawan-kawan sebagai pekebun dapur. Memetik ni satu terapi juga sebenarnya. Kadang-kadang sambil memetik cili ni, boleh berfikir apa benda nak buat, apa yang silap, apa yang kita dah buat ni betul ke tak. Sebab berkebun seperti ini memang sepatutnya memang kena berguru lah. Tapi ada juga macam saya ni, berguru tapi dengan video-video, tak berguru secara face to face, one to one, tak. Mungkin dari segi kekangan masa. Tapi terima kasih juga kepada kawan-kawan yang memberi tunjuk ajar. Pokok ni saiznya kecil-kecil, comel. Nak memetik ni pun kena training. Ini saya petik dah kali ke-5 kot, saya rasa. Berat terkumpul mungkin dalam 2 kilo dah. Kat sini kalau sekilo 30, baru RM60. Belum balik modal lagi. Ini itulah, kalau dah minat, modal tu nombor 2. Yang penting buat. Bila saya mulakan kebun dapur ni, antara kekangan dia, saya ni di Sarawak, sorry. Jadi bila di Sarawak ni, faham-faham lah. Ada juga bahan-bahan yang kita nak beli itu secara pos dari Semenanjung. Jadi kos dia memang besar sikit lah untuk postage. Barangnya murah. Contohnya baju AB, saya beli yang 2 kilo, harganya RM19. Tapi pos dia RM20. Sekali ganda. Tapi itulah. Ada juga nantilah saya kena cari kedai-kedai yang berhampiran. Walaupun
pilihan tak banyak, tapi mungkin itu cara terbaik lah untuk kurangkan kos. Nampaknya pokok ni dah hampir habis dah. Yang merah-merah. Tinggal yang setengah merah seperti ini. Ini esok atau lusa memang merah ni. Tapi tak apalah, nanti kita petik lah. Sekarang ambil fokus untuk yang merah saja. Okey. Ini hasil daripada 9 pokok. 9 pokok. Tengok ni, ini contoh yang saya tersilap patah, petik, terpatah pula sampai ke pucuk-pucuknya sekali. Rugilah sebab ini nanti kalau dia membesar memang boleh jadi pokok apa tu, jadi bunga yang baru. Tapi tak apalah. Ini mungkin dalam 400 gram kot. Inilah keadaannya. Plot cili padi. Yang cili ni nanti saya akan petik. Saya pun tak tahu apa namanya. Tak tahulah ada orang minat nak beli atau tak. Sebab saya tak makan sangat. Cili ni saya akan makan waktu dia masih muda. Dia akan rangup. Boleh diulam lah sebenarnya. Bila dah merah seperti ni saya tak tahulah. Macam mana harga jual saya pun tak tahu kalau nak jual. Tengok ni, cantik. Cantik cilinya. Alright, kita pergi ke belakang. Selamat pagi semua. Yang ini plot cili gronong. Cili gronong ni masih kecil lagi. Mungkin dalam 2 bulan lagi. 2 bulan ke 3 bulan akan dapat hasil lah. Yang ni tanam di belakang. Terus di tanah. Jual biji anak pokok. Boleh sih. Jual biji anak pokok. Bagi kawan-kawan yang minat anak pokok ni, saya belum ada tanam lagi yang baru. Sebenarnya kalau yang dekat-dekat sini lah, kalau ada kawan-kawan yang dekat-dekat Semarahan ni, kalau berminat, boleh kontak saya lah. InsyaAllah kalau ada lebih saya bagi free je. Sekarang saya berada di Taman Samarindah. Okey, kita sambung lagi petik cili. Ini plot ditanam di tanah. Untuk tanam di tanah ni bajanya baja, saya guna baja 2 jenis, satu NPK, baja bunga dan buah. Satu lagi saya guna baja organik lah, kompos. Tapi sini banyak dominan kepada pokok cili, bukan cili padi. Itulah masalah, saya pun tak tahu apa nama pokok cili ni. Sebab bukan saya yang semai pokoknya. Tengok ni. Cilinya bukan cili padi. Cili ni cantik. Dan saya pernah ulam, memang sedap, rangup. Hujungnya tak tajam, tak macam cili padi. Ya, saya di Samarindah. Kawan-kawan tahu tak cili apa ni? Tengok beza kawan-kawan. Ya, kalau ada pandan. Inilah bezanya. Yang ini tercampur, tertanam. Saya pun tak tahu. Tiba-tiba, keluar pula cili yang lain. Oh, begitu. Terima kasih kepada kawan-kawan yang bagi info. Asal biji benih ni sebenarnya bukan daripada bukan daripada biji benih yang disemai dari packing. Ini biji benih yang dari cili yang diambil dari, yang dibeli dari supermarket. Saya pilih yang terbaik, jadilah pokok ni juga. Itulah mungkin dari segitu juga antara penyebab pokok ni mudah sangat kena penyakit, sebab bukan F1. Kalau F1 mungkin okey lah.
Okey. Oh, terima kasih kawan-kawan. Saya pun baru tahu lada pandan ni. Saya ingatkan lada pandan ni dia warna hijau saja kawan-kawan, tak ada merah. Bila saya tengok kat sini, cek kat sini, tengok. Dah merah pula. Saya ingatkan hijau saja. Sampai bila-bila. Cantik juga sebenarnya pokok lada ni, lada pandan ni. Pokok ni dulu ada masalah juga, saya potong pucuk, alhamdulillah jadi juga. Cuma sekarang tu tengok ni, dah start berpenyakit, daun-daun pun start kuning. Macam virus mosaic pun ada juga. Okey, saya sambung dulu. Sikit lagi. Sekarang dah 7.30. Di tempat kawan-kawan, sekilo ni berapa harga ya? Kalau Samarahan ni dalam 30 lebih. Murah sangat. Tak tahulah, mungkin ada yang di daerah-daerah lain 60 sekilo sampai. Ni lah contoh patah. Seronok sangat nak petik, terpatah pula. Sayang, tapi itulah yang hijau ni boleh ambil lagi. Sayang, 3 biji. Sebenarnya saya belum habis set up lagi kebun dapur ni. Sebelah sana cili padi. Sebelah ni batas tanah ni dulu bendi. Bendi pun dah di hujung-hujung musim. Golden melon dah habis. Yang ni jagung. Jagung pun tak menjadi disebabkan masalah batas kawasan tanah ni banjir. Ada air. Jadi saya terpaksa buat parit tanah. Ini pun parit tanah belum settle lagi sebenarnya. Tengok sengit lagi. Kena adjust balik supaya lurus. Kena lebarkan sikit dan kasih dalam. Dari hujung pagar, dia akan crossing ke tengah. Pergi ke belakang ni. Area pokok kantan. Dia akan putuskan aliran air ni lah di tengah ni. Kawasan kosong ni sebenarnya saya dah set dah nak tanam macam-macam lagi sebenarnya. Tapi itulah masa agak terbatas. Sekarang fokus kepada cili-cili dulu. Alang-alang dah ni, saya nak tunjuk jugalah. Ini batas baru. Batas baru ni sedang saya tutup untuk rehatkan batas baru. Ini pokok bendi lama lah. Dah tua, dah ada penyakit. Akan dimusnahkan. Ini pokok halia yang saya tanam di dalam polybag. Alhamdulillah nampak okey, cantik. Ini bekas tanaman jagung. Walaupun begini, ada juga hasil. Boleh makan juga. Tapi banyak yang rongak lah. Tanah kat sini memang rendah. Kampung sebelah tinggi. Bila hujan lebat, air jatuh ke sini, memang kawasan sini jadi kolam. Saya kena buat parit-parit tanah seperti inilah. Dan parit tanah sebelah ni pun saya dah buat sebelum ni. Dan minggu lepas saya dalamkan dan buat lebar sikit. Alhamdulillah, air nampaknya dah mula kurang. Ya, sini satu juga masalah. Dia bukan tanah yang lembut, dia tanah keras. Memang kena kerja keras lah nak buat longkang, buat parit tanah ni. Tengok ni, lubang saya buat, air bertakung. Memang kawasan ni kawasan yang water table dia tinggi lah. Saya dah tanam pokok mangga, harap-harap hidup lah. Pokok pisang. Pokok mangga ni pun saya bertanam. Ini pokok mangga harum manis sebenarnya yang saya bawa dari Sabah pergi ke Samarahan. Alhamdulillah hidup juga. Semai biji benih. Betul, memang sakit pinggang. Bukan sakit pinggang sebenarnya, pinggang tak sakit. Kalau saya lah, saya sakit bahu.
Pokok durian Belanda. Yang ini daun pun dah cantik, berkilat. Sebab dah bagi baja selama 3 bulan. Dah start keluar bunga. Cuma sini kerengga masalah. Tengok ni kerengga. Bila ada kerengga ni memang selalunya buah tak jadilah, bunga jatuh. Bukan, sini bukan tanah sawah. Sini kawasan asal bukit seperti itu. Bukit seperti itu. Dan bila buat perumahan, ini lot perumahan, itu lot kampung. Bukit potong, sana tinggi. Tapi bila bila parit tu dah kecil, airnya banyak, memang tak boleh, tak cukup lah. Memang kena dalamkan lagi, lebarkan lagi. InsyaAllah saya cuba cari apa yang boleh menyenangkan kerja lah. Ini pokok jambu. Yang ini pokok beli lah sebenarnya. Saya beli anak pokok, saya tanam sini. Tapi ini saya dah tanam, ubi. Ubi kayu jenis daun yang turus seperti ini. Yang seperti ini daunnya. Cuma sekarang selepas cili padi, saya nak fokus kepada cili ni lah, cili gronong. Okeylah kawan-kawan, setakat itu sahaja untuk live hari ini. Tapi ini banyak lagi saya dah beli untuk persediaan. Kayu pancang, dah beli kokopit, baru sampai semalam ada 10 guni. Anak-anak pokok ni saya jual juga sebenarnya, tapi itulah seperti ini. Anak-anak pokok pudina, cicau hitam. Cuma sekarang kadang-kadang masa nak COD tu tak ada. Kena ambil masa hujung minggu sajalah. Alhamdulillah hasil pagi ni cili. Saya tak tahulah, berat mungkin dalam 400 gram ataupun 500 gram. Begitulah. Okey kawan-kawan, jumpa lagi nanti. Kepada kawan-kawan yang follow saya, terima kasih. Kepada yang belum follow, boleh tekan butang follow. Kita jumpa lagi nanti kawan-kawan. Assalamualaikum.